Arrange over where? Menu dalam WhatsApp. Oh, okay. Menu dalam WhatsApp. Tengok tu sepanjang perjalanan, Masya Allah, cantiknya ciptaan Tuhan, Subhanallah. Lebih kurang dalam setengah jam perjalanan, kami sampai ke sebuah monumen yang menjadi tanda pertemuan 3 sungai dan 3 pergunungan. Sepanjang perjalanan ini pun kita boleh nampak Old Silk Road yang merupakan jalan perhubungan dan perdagangan semasa zaman dulu kala menggunakan kuda. Antara tahun 1958 hingga 60, dia dibesarkan sikit untuk buat laluan jeep, dan kemudian pada tahun 1970-an apabila Karakoram Highway dibina, maka jalan tu pun dah tak pakai lagi. Lepas ni kita akan berhenti di satu kawasan untuk melihat Rakaposhi Peak, di mana pada ketinggian 7,700 meter ni dia dipercaya antara mountain yang susah ditakluki oleh para hiker, sebab dia punya base sampailah puncak tu bersih dengan salji dan terus naik ke puncak, sangat sukar untuk ditakluki. Sekarang ni kita berada di bazar. Penatnya nak naik sebab dia membukit ke atas kan. Lepas tu dah sampai atas, turun bawah balik. Tak ada apa pun, banyak local product. So kita tengok ada yang jual kacang, ada all the shawl, Pakistan punya baju-baju. Kita beli sedikit kek apricot dan juga walnut cake daripada sini. Lepas tu beli kopi dia. Macam tu je lah. Dan kita pun berhenti. Kejap lagi sampai. Sekarang ni dah lebih kurang dalam 9.30 10 malam kot. Semua pun muka dah penat sangat. Tapi kena tunggu sekejap sebab dia nak uruskan check in dah check in terus tidur tak sedar diri. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Sekarang ni kita di Hunza Valley. Now is about 5 AM in the morning. Sekejap lagi syuruk lah ni. Ni dikelilingi oleh semua bukit hutan Gunung Ganam. Subhanallah cantiknya. Dekat depan ni ada Atabat Lake. Ni bumbung bawah ni, ada air kat bawah ni. Lepas tu ni dia punya another gunung. Hunza Valley ni dia dekat lembah tau. So our hotel ni, Lexus ni berada di betul-betul depan lake. Nice. Assalamualaikum. Sekarang dekat Hunza Valley. Dekat restoran, orang nak makan. Subhanallah, cantiknya ya Allah ya Tuhan. Okay, mari kita pusing buat U-turn. Okay, this is mountain, very beautiful. Subhanallah, ya Allah ya Tuhan. Ya Allah Tuhan, subhanallah, cantiknya. This is kita buat U-turn dan pusing lagi. Okay, Hunza Valley ni berada di utara Pakistan, iaitu di daerah Gilgit-Baltistan. Pada tahun 2010 terjadi satu tanah runtuh yang sangat besar ke atas perkampungan Atabat. Inilah tu sebab dia dinamakan Atabat Lake. Akibat daripada tanah runtuh tu, ribuan mangsa tertimbus. Ratusan daripada mereka kehilangan tempat tinggal dan berpuluh ribu daripada mereka terpaksa dipindahkan ke kawasan lain. Assalamualaikum. Sekarang kita tengah breakfast ramai-ramai. Nak mandi, nak makan. Kita pusing untuk menikmati keindahan Hunza Valley. Hunza Valley ni berada di 2,600 meters ataupun 8,000 feet above sea level. Okay, kita dah nak habis breakfast. Sekejap lagi kita akan bergerak ke Atabat Lake. Kita tak boleh nampak di sana Atabat Lake. Dia kawan-kawanku, selamat makan. Sebelum check out, kami sempatlah ambil gambar dekat beberapa tempat. Ada banyak tempat-tempat untuk OOTD kat sini. Cantik betul.
Selepas ni kita akan menaiki bot untuk melihat pemandangan yang cantik di Tasik Atabat. Kita akan pergi tempat untuk naik bot. Satu bot ni boleh muat untuk 15 orang dengan harga sewaan RM2,000 Pakistan. Iaitu lebih kurang dalam RM35 macam tu. Tapi bot kami ni bot lama. Bunyi pun dengarlah bunyi dia. Gedeng. Alahai, sentimentalnya bot ni. Slow je. Lepas tu dengan angin sepoi-sepoi bahasa, dengan suhu yang sejuk, dingin, memang mengantuk lah jawabnya. Kedalaman lake ni adalah 300 kaki dan panjangnya 14 km. Tengok tu motor dia, klasik kan? Nak start enjin tu, dia kena tarik tali. Daripada atas bot ni, kami boleh lihat hotel tempat kami menginap tu. Selesai di Atabat Lake ni, kami meneruskan perjalanan untuk pergi ke Husaini Bridge. Tak jauh daripada situ, lebih kurang dalam setengah jam. Husaini Bridge ni adalah merupakan salah satu daripada tourist attraction sebab dia antara the most dangerous bridge in the world lah. Dia ni actually jambatan gantung yang menyeberangi Tasik Borib. Dekat sini pun ada zip lining service dan juga sky cycling. Di sepanjang perjalanan menuju ke Husaini Bridge ni, kita akan dapat melihat cantiknya pemandangan gunung ganang, sungai-sungai dengan warna-warna batu batan yang sangat menarik sekali. Hari kita dalam perjalanan ke Husaini Bridge, jambatan gantung yang menghubungi Bridge pergunungan dia, dan dia ada pergunungan. Actually dia menghubungkan, dia menggunakan local people use this as their salah satu cara pengangkutan antara this one dan the other one. Kita turun untuk melihat Husaini Bridge, and then whether I'm able to cross or step on it ke tidak. Tengok tu betapa cantiknya ciptaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau ikutkan hati, saya tak berani. Tapi saya tengok Aziz, Dr. Leman, anak-anak saya semua dah lepas. Walaupun angin kuat, gagahkan juga. Mana boleh menyerah kalah kan? Tapi saya minta pakai pelampung tu supaya kalau jatuh pun at least saya terapung lah kat bawah tu. Walaupun air dia sangat sejuk sekali. Yang ni anak ayah Amar, steady je dia sebelah tangan. Ai siap pegang dua-dua, rasa macam nak tercampak kena angin. Aiman ni nampak je macam okey kan, tapi dia gayat juga. Abang okey je. Wow, terror lah Amar. Dia je yang berani. Dengan tak ada safety measurement dia. Dia ni lebih kurang dalam sewaan dia lebih kurang dalam 1,000 Pakistan Rupi. Macam tu lah. Selesai crossing the bridge, masing-masing pun cari tempat lepak dan minum-minum. Kami pun meneruskan perjalanan ke satu kawasan yang dinamakan Pasu, bermaksud kon, sebab pergunungan dekat kawasan tu dia berbentuk pasu. Pasu Village ni terletak di Gojal Valley, atas lagi daripada Hunza, di daerah Gilgit Baltistan. Di belakang kami ni kelihatan view of Pasusa Mountain yang berbentuk kon pada ketinggian 7,500 meter. Di belakang kami ni pun juga boleh nampak Pasu Glacier yang antara terpanjang di dunia, dan juga Pasu Kon. Mengalir di bawahnya ialah Hunza River dan juga Tasik Garam Borith Lake.
yang pada ketinggian 2,600 meter atas paras laut. Selamba je ambil gambar tengah jalan kan. Nikmatilah pemandangan yang indah ini. Subhanallah. Kami berkesempatan singgah di rumah rakan kami, Kak Aisyah bersama suaminya di Pakistan. Ini rumah dia. Di sekeliling rumah dia penuh dengan pokok buah-buahan seperti cherry, apricot, berries dan sebagainya. Petik je. Kami akhirnya sampai di Ramada Hotel di daerah Gilgit. Bermalam di sini sebelum bertolak balik esok hari. Kami terpaksa bergerak awal pagi esok ni, pukul 3 dah bangun dah. Hai, Assalamualaikum. Now it's 3:30 in the morning. It's actually we are on our way to going home. How many hours journey? 13, 14, 12 hours journey through Karakoram Highway. Now we are in our last hotel, Ramada. Very nice. Sekarang tengah check in. Check out lah. See there. Pukul 2.59 tadi dah subuh. Kita bawa barang-barang. View of the hotel. Atas sana. Wow. Dalam pukul 3.40 tadi kami pun keluar daripada hotel dan bergerak terus menuju ke Islamabad melalui Karakoram Highway. Flight kami pada pukul 3 pagi, so pukul 12 pagi tu dah kena sampai airport. Kami terpaksa gerak awal sebab perjalanan ni sukar dijangkakan. Mana tahu ada landslide ke, ada roadblocks dan sebagainya. Itu sebab kita gerak awal. Kita pun berhenti sekejap kat sini nak bagi driver luruskan badan dia sambil minum kopi. Kambing dengan toilet. This is our first landslide. Kita terpaksa tunggu sebab dia dalam proses membersihkan batu-batu di atas jalan raya. Tak sabar si driver ni nak bergerak juga. Another construction. Yang ni dia suruh tunggu pula 2 jam. Ya Allah, apa nak buat kat sini. Kita ada lagi 1 jam setengah nak tunggu kat sini. Tadi bawa dengan meletup bunyi letupan sangat bang gitu. Itu somewhere there dia tengah meletupkan batu. Lepas tu sekarang ni ada lagi 1 jam setengah untuk kita tunggu di sini. Don't know what to do, no internet, no line. Okay, tuan ni kena diberitakan secara langsung daripada tempat kejadian di Karakoram Highway, Pakistan. Okay, bye. Roger and out. That is Ali, our tourist guide. I'm making a video. They are dating there. I'm going up. Bye.
Okay. So this is the truck. Kat sini truck dia famous, dia panggil Draka. Truck dia ni ada macam-macam tema tau. So kalau tengok betul-betul setiap satu tu have their own decoration and theme. Jadi kita ke depan lagi. Apa ni? Wah, this one kita tak tahu dia angkat apa, tapi tema dia is tiger. See? Amah, ada 2 bateri dah. Habis tolong line satu. Abang rasa pening ni. So this one ada tiger. Ini ada tiger, ini ada helang. Ni semua bertumbuh kat sini lah ni. Tengok ada horse. Wah, dia really creep. Well lah, dia horse. Tengok kat depan dia. See? In front. And then in front there. Tengok belakang. Dekat bawah tu ada sungai. Dan cantik. So di sana ada lembah. So berata dengan panjangnya. Panjangnya sampai depan sana. Alhamdulillah, selesai dah penungguan kita. Mari kita teruskan perjalanan menuju ke Islamabad. Tu dia, lagi satu construction. Ni sempitnya, berasa-asak jugalah nak potong, nak jalan dekat jalan yang sempit ni. Kejap di kiri, kejap di kanan. Nah, lepas tu tak boleh jalan. Si Ali ni kena bangun keluar untuk alihkan batu kat depan tu. Baru boleh jalan. Again. Sekarang dah pukul lebih kurang dalam pukul 5 macam tu. Kita rehat lagi sebab driver mengantuk. So kita pun berhenti minum teh. Sambil tu kita menikmati keindahan alam semula jadi dan lori-lori yang lalu. Alhamdulillah dah dekat dengan Islamabad. Sekarang ni pukul 9 malam. Kat depan tu ada polis escort kita daripada depan dan juga kat belakang. Tepat jam 11.45 kami pun sampai airport. Ngam-ngam je. Dah sampai dah kat Malaysia. Tadi sebab penat sangat perjalanan 24 jam daripada pukul 3 pagi hingga pukul 3 pagi night flight. Sedar-sedar dah sampai Malaysia. Jumpa lagi di episod akan datang. Maldives.